Papa, ni ada 300. Ada sekawan saya dalam TikTok bagi dekat Papa buat beli baju raya dengan ubat. Satu kisah menyentuh hati tular di Malaysia bila seorang peniaga Melayu melayan seorang nenek Cina dengan penuh kasih sayang. Dalam rakaman tersebut, seorang nenek Cina dilihat datang ke sebuah gerai kecil untuk membeli makanan. Langkahnya perlahan, suaranya hampir tidak kedengaran. Namun, apa yang mencuri perhatian ramai, peniaga Melayu itu dengan mesra melayan nenek Cina itu dengan baik dan memanggilnya Popo. Nenek itu terus tersenyum, seolah-olah dihargai. Lebih menyentuh hati, peniaga itu memberikan makanan nasi dan lauk tanpa meminta bayaran dan sentiasa mengajak nenek itu datang ke kedainya tanpa perlu bayar. Malah ada ketika, peniaga tersebut memberikan duit kepada nenek itu untuk buat belanja raya. Tindakan kecil itu mengundang sebab dalam kalangan netizen. Ramai memuji sikapnya yang mencerminkan nilai sebenar rakyat Malaysia. Kadang-kadang, kebaikan yang paling kecil memberi kesan yang paling besar. Hai Papa. Bye-bye. Duduk diam-diam rumah. Panas sekarang. Pagi tadi boleh jalan, sekarang jangan jalan, dah panas. Rumah Papa mana rumah? Rumah dekat mana? Ha? Belakang sini. Papa duduk dengan siapa? Tinggal dengan siapa? Popo duduk dengan siapa? Kokong? Dengan Akong? Dengan suami ke? Ada suami ya? Ada. Siapa lagi? Anak ada dekat rumah? Anak dan orang kahwin loh. Anak sudah kahwin. Pertama orang sekolah. Tak adalah, dia lah jauh. Nanti raya dia balik lah tu. Orang tua pun tak mau lah. Tak adalah, bukan dia tak mau, dia tua, dia jauh. Yalah. Anak berapa orang? Anak. Dua. Alah, yang penting Popo sihat. Hari-hari Popo boleh jalan sini. Anak tak mau you pun. Jadi cari makan lah. Iyalah, tak apalah. Mungkin anak Popo tak mampu. Kasih. Bayarlah terima. Hati-hati Popo, bye. Makan kenyang-kenyang tau. Aunty keluar je larak lagi. Nah, makan nasi lemak. Nah, makan nasi lemak Aunty. Itu daging. Aunty janganlah keluar. Sekarang orang culik orang tau. Jangan asyik keluar je. Sekarang orang selalu culik orang. Jangan asyik keluar je. Duduk rumah diam-diam lah. Nanti Aunty ada anak tak? Ada anak? Tak ada. Aunty duduk dengan siapa? Satu orang saja. Habis? Aunty duduk mana ni? Aunty duduk mana? Dah sini tempat je lah. Jangan asyik keluar je. Sekarang orang culik orang tau. Dah. Balik Aunty. Balik. Balik duduk rehat kat rumah. Roti banyak dapat. Nasi lemak pun ada tu. Balik Aunty. Duduk rumah diam-diam. Okey, balik Aunty. Duduk rehat dekat rumah je. Aunty pun jalan pun tak larat dah. Bye Aunty. Popo. Macam mana raya? Ha? Apa? Okey raya. Raya okey. Tak okey. Kenapa? Popo mau makan? Mau makan? Tak mau makan? Mau makan tak? Mau kasih makan? Kejap Popo ni makan Iyalah. Nanti Popo lapar. Popo. Alright. Popo, ini ada ampau untuk Popo. Kongsi pacai. Hati-hati. Ya.
Jangan nangis. Duduk diam-diam kat rumah Popo. Okey, hati-hati Bye. Popo. Popo. 1 minggu. Mana pergi? Ramai yang tanya tau. Mau makan? Baru nampak Popo setelah 1 minggu. Hari ni kita bagi ikan dengan sayur. Popo, 1 minggu sihat tak? Popo sihat? Ramai yang tanya tau. Popo, ni ada 300. Ada sekawan saya dalam TikTok bagi dekat Popo buat beli baju raya dengan ubat. Ini bukti saya bagi dekat Popo. Serah kat Popo. Yes. Simpan elok-elok. Beli ubat, beli baju raya nanti. Tak lama kan raya. Simpan elok-elok. Ini makan. Jaga diri elok. Ramai duk tanya. Hati-hati. Okey, jaga diri. Beli ubat, beli baju raya nanti. Tak lama lagi raya. Hati-hati Popo. Alhamdulillah Popo dah datang ini. Duit 300 tu daripada sahabat TikTok yang bernama, akaun dia nama Pet. Dia bagi untuk Popo. Kasih. Selega. Dah selesai.